Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita meneruskan pengajian insya-Allah ayat yang ke-269 surah Al-Baqarah, muka surat 45. Jumpa ya, ayat 269. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Alhamdulillah. Tajuk yang kita bahaskan sekarang ini ialah masih lagi mengenai tajuk infak. Setelah kita tengok tajuk mengenai jihad sebelum tu, sebagaimana yang kita sedia maklum, bahagian terakhir surah Al-Baqarah adalah diselang-seli di antara jihad dan infak, di mana tujuan jihad sebenarnya ialah untuk memastikan tauhid kepada Allah berjalan lancar dalam usaha Allah mengenalkan dirinya, dan tidak ada cara lain melainkan menerusi jihad. Dan juga infak pula ialah dalam usaha memastikan jihad berjalan lancar, maka tidak ada cara lain infak Allah syariatkan kepada semua hamba-hambanya. Kegagalan mengamalkan jihad dan infak menyebabkan kelancaran kepada agama akan bergerak perlahan. Semakin kuat infak, semakin kuat jihad, insya-Allah keberkesanan agama akan semakin lancar. Dalam ayat-ayat yang sebelum ini mengenai infak,
berbagai-bagai tajuk yang kita dah bincangkan, seperti mana berapa banyak kelebihan-kelebihan infak. Yang kedua, dari segi peraturan-peraturan infak, supaya infak itu makbul, diterima Allah, redha Allah, maka ada 8 peraturan. 8, 4 yang tiada dan 4 yang mesti ada. Maka atas perkara itu kita kena memahirkan diri. Pasal apa? Pasal kegagalan kita untuk memahami peraturan-peraturan infak menyebabkan infak kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya keberkesanan kita, kemahiran kita infak berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan menyebabkan infak kita makbul. Apa dia? Ingat tak? 4 yang tiada. 4 yang tiada yang pertama apa benda? 4 yang ada adalah 4 yang ada ialah barang yang apa benda? Infak daripada benda yang baik. Benda yang baik, benda yang kita sayang. Yang kedua, benda yang halal. Benda yang halal. Tanpa benda yang halal, infak kita tidak makbul. Yang ketiga, infak kita mesti mencari keredaan Allah. Kalau selain daripada mencari keredaan Allah, Allah tak akan terima. Fadilat-fadilat infak tak akan tercapai. Allah nak bagi rezeki, nak tambah rezeki, Allah nak sembuhkan segala penyakit, Allah nak suruh kita disenangi, akan fail kalau bukan mencari keredaan Allah. Dan yang keempat yang perlu diadakan ialah mesti puas hati bersyukur di atas kita memenuhi syariat Allah ini. 4 yang tiada. Lepas tu 4 yang ada pula. Apa dia yang mesti? Apa yang tiada? Yang mesti ditiada. Kalau tidak, infak kita tak makbul. Yang pertama ialah jangan diungkit-ungkit. Ini penting sangat. Kita suka mengungkit-ungkit infak kita. Berbagai-bagai kaedah lah. Atau orang tu suka ungkit-ungkit, maka sia-sia. Sayang sekali infak kita buat, duit dah habis, tapi kosong dia punya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang perlu ditiadakan ialah menyakitkan hati penerima tu. Kita infak dah, tapi duduk menjatuhkan air muka dia pula, menyakitkan hati dia. Sebab itu infak ini walaupun dibenarkan untuk secara zahir, tapi ada juga lebih baik untuk apa? Untuk secara tersembunyi. Kenapa? Supaya bila kita zahirkan dia, takut dikhawatiri image ataupun air muka penerima infak tadi terasa hati. Bila terasa hati, infak terjejas. Jadi atas faktor itulah lebih baik dibenarkan juga untuk secara zahir dan secara tersembunyi lagi bagus. Untuk apa? Untuk tujuan jaga air muka si penerima infak. Kita kena menjadikan dia sebagai partner kita. Dengan adanya dia, infak kita boleh berjalan lancar, dua-dua dapat pahala insya-Allah. Maka kita kena menjadikan perkara yang Allah nak bagi asbab kita ini supaya antara penerima infak dengan penginfak ini sebagai partnership. Kalau tidak ada penerima, maka rugilah kita kerana tak ada berpeluang untuk infak ni. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tak boleh ada riak ataupun dan sum'ah. Tak boleh tu. Nak dapat pandangan orang, nak dapat mendengar orang gembira tu tak boleh. Dan yang akhir sekali, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesai peraturan-peraturan infak. Ada 4 yang dibenar, 4 yang dianjurkan, 4 yang mesti ditiadakan, baru memenuhi peraturan-peraturan infak. Kalau dah penuh semua perkara-perkara tadi, maka insya-Allah infak kita menjadi infak yang makbul. Walau bagaimanapun ada juga halangan-halangan daripada musuh nombor 1 kita untuk menghalang makbul infak tadi. Kita baca ayat sebelum ini dah berbunyi apa dia ayat ni? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Musuh nombor 1 kita itu syaitan akan cuba membisikkan supaya kita rasa
duit habis. Ni masalah ni. Sayangnya dengan duit habis kita infak. Ini bisikan syaitan, bisikan musuh nombor satu kita. Pertama, jangan infak. Kalau kamu infak, kamu akan habis, susah keluarga kamu, susah pembelanjaan kamu. Bisikan dia. Itu syaitan. Yang kedua, dia datang dengan kita pula. Dia membisik pada kita untuk apa? Belanja. Belanja boros-boros. Belanja boros-boros untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Tukar kereta tiap-tiap tahun, tukar lansi rumah tiap-tiap tahun, repair rumah tak berhenti-henti. Benda dah ada dah. Tapi kita buat pasal apa? Bisikkan syaitan supaya berlakunya pembaziran. Untuk infak, dia cuba sekat. Dia cuba alang. Untuk benda-benda yang membazir, dia cuba galakkan. Itu maksud bil fasyai, untuk ke arah dosa, ke arah ini, ke arah keji ini, dia menggalakkan. Itu peranan syaitan. Dalam masa yang sama juga Allah kata, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah kata, demi Allah, aku akan bagi pengampunan kalau kamu berinfak yang makbul. Kalau kamu mematuhi 8 perkara tadi, maka sebahagian dosa kamu aku akan ampunkan, clearkan. Bukan setakat itu saja. Minhu wa fadlan. Maknanya daripadanya juga akan menjadi kurnia. Fadilah yang banyak sekali. Allah menjanjikan kamu dengan kurnia, kelebihan kurnia yang maha hebat. Kita tengok dulu. Penyakit hilang, kekayaan, kemiskinan akan jauh, musibah akan kurang, dosa akan dikampungkan, berbagai-bagai cara tadi fadilat dia. Tapi dengan bersyarat mematuhi peraturan-peraturan tadi. Kenapa begitu macam ini? Kerana Allah macam itu. Kenapa? Kerana wallahu wasi'. Allah itu maha luas. Tak akan habis. Teluk batang pena tarik balik. Itu saja, sekadar tu saja. Lautan lagi. Khazanah Allah tidak terjas pun. Dan dalam masa yang sama Allah kata, akulah ada sifat alim, sifat ilmu. Aku mengetahui niat kamu berinfak, adakah mematuhi 8 peraturan tadi. Kalau kamu ada satu daripada 8 tadi kamu tak penuhi, maka aku tak terima, aku tak redha. Termasuk kategori aku murka kalau kamu buat wa ya'murukum bil fasya tadi. Kalau sama dengan syariah, infak kita Allah redha dan pahala baginya. Kalau kita berlawanan dengan syariat, Allah murka, dosa baginya. Dua dalam keadaan infak. Orang kafir pun infak, tapi orang budak pun infak. Tapi infak tadi, tengok bagaimana keadaan infak yang kita dah belajar dalam peraturan-peraturan tadi. Jadi kalau kita semua mengaji Quran, memahami Al-Quran, faham betul-betul apa yang Allah cerita tentang ayat-ayat Al-Qurannya, dalam kes kita ini, bila kita infak itu Allah makbul, mematuhi peraturan-peraturan ayat yang kita baca sekejap tadi. Yu'til hikmah, dialah yang beri hikmah. Masya Allah. Ni penting sangat ayat ni. Allah cerita dalam konteks ayat kita ni, kalau infak kita Allah makbul, mengikuti peraturan-peraturan yang Allah gariskan dalam peraturan-peraturan Al-Quran, maka Allah kata yu'til hikmah, dia yang beri hikmah. Apa ni hikmah? Hikmah, sambung dulu. Yu'til hikmah, Allah akan beri hikmah may yasha'u, kepada sesiapa saja yang dia nak beri. Sebut hikmah ini banyak sekali tafsir. Banyak ahli-ahli tafsir hurai tentang hikmah. Dalam Ibnu Abbas dia mengatakan, maksud hikmah ialah orang yang diberi kefahaman tentang Al-Quran dan isinya. Sesiapa yang belajar Al-Quran, Allah akan beri kefahaman dengan dia, maka dia akan beramal dengan Al-Quran tersebut. Maka itulah merupakan hikmah. Masya Allah. Ini ramai yang mengikuti tafsir Ibnu Abbas ini. Kalau ikut majoriti tafsir pula, dia mengatakan hikmah ini ialah, dari segi bijaksana ini ialah bila kita memahami Al-Quran tadi dan sunnah tadi, maka berlaku ketepatan dalam pemikiran kita. Tepat. Kita fikir itu semua sekali tepat. Pasal apa? Pikiran kita berdasarkan hikmah Al-Quran, kebijaksanaan Al-Quran yang kita dapat tadi. Yang kedua, ketepatan dari segi qauli,
dari segi percakapan. Setiap tutur kata kita tadi betul-betul tutur kata yang ada faedah, yang boleh generate pahala untuk kita. Bukan tutur kata kita ada mengalami dosa, ketepatan dalam bertutur. Dan yang ketiga ialah apa dia? Ketepatan dalam beramal. Ketepatan dalam beramal. Begitu juga dengan jalan lain. Jalan lain kata, jalan lain kata, dia kata al-ilmi, maknanya ilmu. Ilmu apa? Ilmu nafi'ah. Ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Jalan lain kata. Hikmah inilah ilmu yang bermanfaat, di mana dia akan mendorong kepada amalan yang sempurna. Pusing kok mana pun, dia akan kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan kebijaksanaan, di mana segala amalan-amalan kita, segala fikiran-fikiran kita, segala idea percakapan kita adalah akan memberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka dalam satu hadis, sekiranya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak beri kita kebaikan, maka dia faqih ke kita dalam bidang agama. Agama itu tidak lain. Agama yang paling banyak adalah, agama yang paling sempurna ialah asal dia daripada Al-Quran dan hadis. Itu cara Allah nak beri kebaikan. Maka berbalik kita sini, maka hikmah yang kita sedang belajar ini Allah akan beri kalau kita berdamping. Kalau kita memahami, kalau kita selalu bertadabbur Al-Quran, barulah hikmah dia. Dan hikmah ini Allah bagi kepada sesiapa yang nak bagi. Siapa dia? Sesiapa yang menjadi ahlul Quran. Sebab tu dalam konteks kita ni, dalam kita ini ialah berkaitan dengan orang infak yang sempurna. Kerana dia mematuhi peraturan-peraturan yang Allah tetapkan, maka Allah akan bagi hikmah dengan dia. Maka wa man yu'ta, sesiapa yang diberi, sesiapa yang dianugerahkan, sesiapa yang anugerah diberi al-hikmah, sesiapa Allah hikmah tadi, yang ni kebijaksanaan ilmu berbagai-bagai tadi, maka tengok faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak sangat. Kebaikan tadi yufaqihu fiddin, dan ayat tadi dah, maka itulah kebaikan. Kebaikan di sini kalau Allah cerita Al-Quran, kebaikan kita adalah kebaikan duduk dalam syurga yang kekal. Itu punca kebaikan. Kebaikan dunia berterusan pergi kepada kebaikan akhirat nanti. Itulah merupakan kebaikan dalam sini. Maka ayat ini, hebatnya ayat ini, ada hadis yang dianjurkan kita berdoa. Maka bila kita tengok ayat macam ini, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dia, Allahumma atinil hikmah. Ya Allah, berilah aku hikmah. Dah. Tak ingat ayat tu hadis tu. Betul rasanya. Allahumma atinil hikmah. Ya Allah, beri aku hikmah. Apa dia hikmah tu? Allati apa dia? Allati man, tengok. Bila kita, Masya Allah. Bila kita nak, dia lari. Allah tak apa masuk je. Ada kelas kejap. Tuan mengajar ni. Allahumma atinil hikmah allati man utiha. Kena baca surah ni. Ulang, kita baca sama-sama. Allahumma atinil hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma atinil hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Kita minta hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doa kita. Usaha bacalah. Seboleh satu hari sekali baca, Allah beri hikmah.
Hikmah, kemahiran Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, maka dengan cara ni saja kita dapat Allah bagi hikmah dengan kita. Yang ni ketepatan dalam berfikir, ketepatan dalam bercakap, ketepatan dalam beramal, semua sekali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu bila kita baca doa, ulang-ulang doa yang semacam ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak kisah Allah makbulkan doa dia ke, tak makbul doa dia ke, dia tak pandang pun. Apa yang dipikirlah, kalau Allah, aku risau ialah kalau Allah tak beri hidayah kepada aku untuk berdoa. Masya Allah, hebat. Pasal apa? Pasal dia yakin berdoa saja mesti Allah ambil tindakan. Pasal yang mustahil Allah tak beri hidayah untuk berdoa. Ini masalah kita. Jadi bila Allah tak amat malang bila Allah tutup kita untuk berdoa, apa doa saja amat malang lah. Pasal apa? Pasal itu ketandaan Allah tidak beri kebaikan agama pada kita bila kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Satu doa mana kena baca doa tu. Walau bagaimanapun memandangkan semua orang ini berbagai-bagai perangai, berbagai-bagai pengajian, berbagai-bagai hal, maka bukan semua akan diberi hikmah. Ada orang malas, ada orang degil, ada orang suka melawan, ada orang acuh tak acuh, ada orang mari mengaji hanya sekadar halwa telinga, halwa, berbagai-bagai kaedah. Maka benda macam ini susah Allah nak bagi hikmah. Susah. Orang yang malah sangat buat pekerja ke arah menuntut ilmu sebenarnya susah. Pasal apa? Pasal dia tak cana dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia? Maka orang yang cana saja, wa ma yadhakkaru, orang yang boleh ambil pengajaran, orang yang dapat diberi hikmah, orang yang dapat beramal dengan perkara-perkara ini ialah siapa dia? Siapa dia? Illa ulul albab. Boleh mana orang yang tidak ada, tak waras, kecuali orang yang boleh beramal dia ialah orang yang mempunyai akal yang waras saja. Masya Allah, akal yang cerdik saja, orang yang bijak saja boleh mengambil pelajaran, boleh menerima hikmah daripada Allah ni. Dalam erti kata yang lain, bahasa kasarnya, orang yang tak boleh terima hikmah, orang yang tak dapat mengambil pengajaran ialah orang yang bodoh. Sayaqulus sufaha, surah Al-Baqarah mula-mula dah. Maka berkatalah orang-orang yang bodoh tadi. Allah panggil orang yang bodoh. Pasal apa? Pasal buat apa aku infak? Aku kerja penat-penat nak infak ke orang? Bodoh. Dia rasa macam tu. Dia rasa sia-sia infak dia. Sedangkan bagi Allah, bila kamu infak sebagai pinjaman untuk aku akan tambahkan. Mula-mula aku tambahkan 1 kali ganda. Dan yang tambahan 9 kali di dunia, aku tambah 1. Mana kamu bagi RM1, aku tambah RM1. Lepas tu, aku tambah lagi 9 untuk dunia. Mana 10 kali. Itu untuk dunia. Orang yang cerdik lah. Lepas tu, di hari akhirat, ada 700 kali ganda. Surah Az-Zumar tak terkira banyaknya. Masya Allah. Orang cerdik. Tapi pandangan orang munafik, pandangan orang jahil, pandangan orang yang degil, dia bagi mereka ini bodoh sangat orang berinfak ini. Pasal apa? Pasal dia tak dapat hikmah. Dia tak dapat hikmah. Pemikiran dia, percakapan dia bukannya daripada Al-Quran dan hadis, hanya daripada nafsu dan syaitan yang mempengaruhinya. Itu punca. Itulah orang yang tidak dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Quran seumpama ini. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang diberi hikmah, insya-Allah. Okey, selesai ayat 269. Kita pergi ayat yang selepas itu juga mengenai infak. Walau bagaimanapun ayat 269, tafsir-tafsir lain dikiaskan juga untuk perkara-perkara amalan-amalan lain selain daripada infak itu. Cuma kita telanjur kita belajar tajuk infak, maka tafsir kaitkan juga dengan infak yang kita buat akan dapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tengok ayat 270. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan, min nafaqatin, daripada apa saja yang kamu infak. Apa yang kamu infak daripada berbagai-bagai infak kamu itu. Au nazartum min nazrin, ataupun dapat kamu nazarkan daripada berbagai-bagai nazar yang kamu tunaikan itu. Tengok Maka nak cerita di sininya sebelum ayat ini, inilah apa dia tu? Ayat yang berbentuk golongan untuk menginfak ini ada dua golongan. Satu golongan orang yang degil, orang yang jahil. Satu golongan orang yang mukmin tulen. Maka golongan yang mukmin tulen, dia dapat hikmah. Bila dia ada hikmah, maka infak dia berdasarkan 8 perkara tadi. Tetapi maka infak dia tadi akan mengikuti peraturan, mengikuti syariat. Bila dia mengikuti syariat, maka infak dia ialah Allah redha dan Allah bagi pahala. Golongan yang kedua, yang orang degil, orang jahil, sama ada orang munafik, orang Nasara ke apa-apa saja, infak yang dibuat tadi tidak mematuhi peraturan 8 peraturan tadi, maka tidak mematuhi syariat, maka golongan ini infak dia Allah murka dan dosa baginya. Dua perkara tadi. Pasal apa macam tu? Pasal Allah buat ayat macam ni, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrim, apa saja yang kamu infak daripada berbagai-bagai infak, ataupun kamu nazar. Nazar ini ialah asalnya benda sunat, dia wajibkan. Pahala orang nazar ini benda asalnya sunat, tapi dia bernazar, maka dia bertukar bersunat kepada wajib, maka dia kena wajibkan. Ada pahala bagi dia. Infak ke, nazar ke, maka buat perkara-perkara ni mengikuti syariat tadi, maka fa innallaha ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Sama ada kamu ikut syariat ke, kamu tak ikut syariat ke, infak kamu tadi, kamu ikut peraturan ke, kamu tak ikut peraturan ke, Allah Maha mengetahui, dan tindakan Allah berdasarkan apa yang kamu buat tadi. Tetapi kalau kamu infak kamu tadi kepada benda-benda yang melibatkan, contoh sebagai kafir zimmi ke sebagainya, kafir melawan kita balik, buat kepada perkara-perkara yang dia lawan agama kita balik, maka ataupun orang yang bakhil, ataupun orang yang membazir, golongan-golongan ini tidak meletakkan benda pada tempatnya. Allah suruh ikut peraturan, tiba-tiba dia tidak ikut peraturan. Orang yang tidak meletakkan benda pada tempatnya dipanggil dalam istilah kita ialah orang yang zalim. Maka wama lidzalimina, dan tiada bagi orang yang zalim, orang yang bakhil untuk berinfak, orang yang berinfak untuk jalan-jalan dia lawan agama balik. Apa sahaja yang tidak mematuhi 8 syarat infak tadi, dia termasuk kategori wama lizalimin, orang yang zalim. Pasal apa? Dia infak tapi makan diri dia balik. Dia berinfak tapi infak dia bertukar menjadi dosa dan memakan kita balik. Maka itulah yang zalim. Maka bila pergi ke hari akhirat, ni panggil ayat takhwif ukhrawi. Wa ma lizalimina, orang-orang yang zalim kerana berinfak tidak mengikuti peraturannya, maka dia pergi ke hari akhirat, tengok-tengok tidak ada apa pun yang boleh menyelamatkan dia di hari akhirat sana nanti. Kosong sekosong-kosongnya. Dia jaga banyaknya, dia berinfak atas dunia, rupa-rupanya menjadi, kita belajar dulu, seumpama debu atas batu, datang hujan lebat, licin, lemun batu tersebut, kosong. Pergi jumpa Allah, ingat nak pahala, rupa-rupanya tidak ada, kosong pahala. Pasal apa? Tidak mematuhi 8 peraturan tadi. Kenapa dia tidak mematuhi peraturan? Allah tak bagi rahmat dengan dia. Kenapa Allah tak bagi rahmat dengan dia? Dia jauh dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa bila jauh dengan ayat Al-Quran Allah tak bagi rahmat? Kerana dia berkawan dengan syaitan. Dia berkait semua. Last sekali, punca asalnya dia berkawan dengan syaitan. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana. Sesiapa yang tak ambil burah Quran, Allah letak syaitan menjadi kawan setia dia. Habis cerita. Itu punca dia. Allah tak bagi hikmah dalam bentuk rahmat. Maka nak dapat syurga hanya khayalan saja.
Oh, aku semayang waktu buat ni. Itu hanya khayalan. Pasal apa? Rahmat Allah tidak ada. Kenapa rahmat Allah? Jauh dengan hikmah yang Allah cerita. Percakapan yang betul, pemikiran yang betul, amalan yang tepat seperti mana Al-Quran. Kalau dia tak mengaji Quran, Allah tak bagi perkara-perkara ni. Dia syok sendiri saja. Dia rasa betul amalan dia, betul akidah dia, tapi hanya berprasangka. Cukup-cukup bahaya. Cukup-cukup bahaya segala amalan dia Allah tidak akan terima. Maka wama lizalimina min ansar. Bila pergisahan orang zalim ini, maka dia tidak ada sebarang penolong yang boleh menolong dia di hari akhirat nanti. Okey, ayat yang ketiga. Habis selesai ayat tu. Selesai ayat tu, jenis-jenis infak, semua orang berebut infak, tapi hanya infak yang ikut peraturan saja yang Allah makbulkan. Okey. Ayat 21. Intu bedus sadaqati fa'animah. Ini dipanggil ayat jenis-jenis infak. Jenis-jenis infak. Infak di sini ialah sama ada infak sunat apa infak fardu, sedekah, zakat, ada perkara-perkara tu ada benda-benda yang sunat, ada benda-benda fardu. Ayat yang ayat ni In tubdu sadaqati, jika kamu menampakkan sedekah, jika kamu tubdu menampakkan sedekah kamu, zahirkan sedekah kamu, fa ni'mahi, maka ialah baik. Ni dia pun berbagai-bagai tafsir. Setengah tafsir mengatakan perkara-perkara yang kita zahir ini yang untuk infak wajib, bagaimana zakat tadi. Bila ada zakat, menggalakkan orang lain bayar zakat sama. Seumpama solat fardu. Solat fardu ini kita war-warkan dia dengan azannya, dengan mari berjemaahnya. Pasal apa? Supaya orang lain boleh ikut. Solat sunat, buat senyap-senyap. Itu kaedah dia. Tapi ini kita buat zakat, tafsir mengatakan, sebenarnya tafsir mengatakan ini zakat zakat yang zakat benda wajib, maka diwar-warkan juga. Walau bagaimanapun ada juga pandangan-pandangan mengatakan yang infak ataupun yang sunat pun dibenarkan juga. Supaya apa? Supaya orang lain pun boleh juga berinfak dengan sini. Berbagai itulah ada banyak pandangan lah dekat sini. Dua pandangan. Sama ada fardu sunat. Kita baca sini, ini bahagian fardu dulu. Jika menampak saudara kamu, maka baik kamu. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikan infak tadi. Satu lagi kenapa kita kurang aula kita infak sunat ini untuk kita zahirkan? Kenapa? Kerana untuk jaga orang menerima infak tadi, takut menjatuhkan air muka dia. Jadi bila itu dia kata, bila dia nak diterima tadi, dia rasa malu nak diterima duit tadi. Itulah pandangan tadi lah. Maka wala bagaimana wa in tuhfuha, jika kamu menyembunyikannya, dan waktu tuhal fuqara, dan kamu beri kepada orang-orang fakir. Kalau kamu sunyi dia, menyembunyikannya bagi kepada orang fakir, fahuwa khair, maka itu lebih baik bagi kamu. Dua perkara. Sedekah kamu tadi kalau buat secara senyap pun baik. Baik, tapi kalau kamu menyembunyikan dia lagi bertambah baik perkara tadi. Kerana khawatir perkara tadi lah. Tapi kita nak boleh semualah. Tapi kalau nak niat supaya orang lain ikut berinfak, itu tidak ada masalah apa. Tidak ada masalah apa dekat situ. Boleh begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain mengatakan yang pertama tadi untuk sunat, yang kedua itu untuk wajib. Itulah hujah-hujah dia orang lah. Maka sekiranya mematuhi peraturan-peraturan tadi,
yang sunat ke, yang wajib infak tadi, maka memuti peraturan dia, maknanya dua peraturan asas. Yang pertama kita ikhlas, yang kedua tidak menyakitkan hati penerima. Kena jaga sangat dua perkara ni. Zakat ataupun infak ini dia jaga sangat orang penerima tadi. Jangan sekali sakit hati dia, jangan sekali memalukan dia. Barulah kita sempurna infak kita tadi. Pasal dia dua pihak tadi. Kena jadikan dia, kita kena niat orang yang menerima infak ini ialah kalau dia tak ada, kita tidak ada pahala. Kena niat tu. Kalau dia tak ada, Allah tak bagi rahmat dengan kita. Barulah kita yakin dengan nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yakin. Kalau tidak, kita jadi sebagaimana orang munafik ataupun orang Yahudi tadi, dia rasa bodoh untuk berinfak ini ataupun sia-sia dalam berinfak ini. Kena jaga buat macam tu, barulah kita berebut untuk berinfak ni. Sebenarnya tak ada menyakitkan hati orang, tidak ungkit-ungkit perkara tadi. Lepas tu dengan infak yang sempurna tadi, maka wa yukaffiru ankum. Dia ni kafir, bukan kafir, itulah kafir ini menutup. Kafir ini ialah istilah Arab sebenarnya. Kita kata kafir ini menutup satarul haqqa inadan. Kafir ini, tengok ayat ni, wa yukaffiru ankum, dia menutup, dia menghapuskan pahala kamu, menghapuskan dan dia akan menghapuskan dia menghapuskan apa? Menghapuskan daripada kamu min sayyiatikum, segala kesalahan-kesalahan kamu. Masya Allah. Dia menghapuskan sebahagian daripada pahala kamu, Allah akan hapuskan dia. Orang yang ada dosa, dengan sebab infak yang sempurna, ikhlas dan jaga hati penerima tadi, maka wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia menutup daripada kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Masya Allah. Dua perkara ya, perkara yang amat-amat kita tunggulah. Di samping Allah tambah pahala, Allah hapus dosa-dosa kita. Dan apa baru ni ayat yang ayat surah Az-Zumar 53. Ustaz mana baca ni? Ustaz apa dia? Ustaz Safu apa? Amirul Safwan. Dibaca ayat 53 surah Az-Zumar itu, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu kan? Dengan Allah ampunkan dosa-dosa kamu tadi, sebenarnya ayat tu kan amat-amat dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang betul-betul menyentuh kita ni. Pasal Allah akan ampunkan dosa, semua dosa sekali. Bila Allah ampunkan dosa semua sekali tadi, maka dengan cara tu segala musibah, segala penyakit, segala masalah kita ini akan hilang. Pasal segala musibah kita, segala penyakit kita, segala masalah kita, segala permasalahan kita berpunca daripada dosa kita. Jadi bila Allah ampunkan dosa kita, mana lagi nak datang musibah tadi? Itu tujuan dia. Sebab tu bila kita berdoa dengan Allah macam itu, bila kita baca ayat ampun, kita kena berjanji dengan Allah, kita akan bantu agama Allah. Bantu agama Allah ni hanya tak ada apa, hanya sekadar duduk dengar ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Itu nak bantu agama Allah, menyebarkan ayat-ayat Allah. Itu je Allah nak. Bukan Allah nak benda lain. Sebab tu dalam di hari akhirat nanti, Allah akan ancam golongan-golongan ahli neraka. Dia kata, wahai ahli neraka, bagaimana kalau aku bagi kamu emas sebumi emas? Bagaimana tindakan kamu sekarang ni? Wahai Allah, dia kata, kalau aku ada sebumi emas, aku akan tebus kesalahan aku di hari akhirat nanti. Sebumi emas, disanggup lagi nak menebus dia daripada azab. Kita sebumi emas ni, ada 1 kilogram emas pun 200-300 ribu dah. Tak tidur malam dah kita. Ini satu bumi, sanggup buang untuk melepas kita daripada yang. Allah kata, aku tak nak macam tu pun. Tengok ni. Aku tak nak pun sebumi emas pada kamu, wahai hamba. Aku cuma nak kamu jangan syirik pada aku je. Itu je Allah nak kita ni. Mana mudah sangat masuk syurga, tapi kita tak nak syurga tersebut. Syurga aku senang. Dengar ayat aku, baca ayat aku, beramal dengan ayat tu, jangan syirik kepada aku. Itu je. Pasal kita bukan menjadi jahil, tapi
manusia ini degil, manusia sombong, bagaimana nak masuk syurga Allah? Bagaimana dapat hikmah Allah? Bagaimana dapat rahmat Allah? Kerana jauh sangat, tak berminat dengan Al-Quran, tak berminat. Kita rasa kita berminat dah, rupa-rupanya hatutnya itu hanya angan-angan saja. Dah, angan-angan saja. Kita semua sama, kita semua. Berapa jam sehari kita baca Al-Quran? Berapa jam sehari kita bertadabbur Al-Quran? Jawapannya jarang-jarang ataupun kadang-kadang. Itu je kita ni. Tapi cita-cita, angan-angan nak masuk syurga. Masuk syurga ikut mana? Dah. Pasal Allah katanya ni. Soalan bocor dah. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Atas dunia dahulu, tak ada kau orang mengajar ayat aku. Yang kamu infak pun salah, beramal pun salah, degil salah, majlis ilmu kamu tak nak, solat pun tak nak. Kenapa ni? Jawapannya, bala, ada. Tapi kami lalai leka. Kami suka dengan dunia. Masya Allah. Bukan kita ni, saya sendiri pun sama. Pasal benda ini bergantung pada tajuk hikmah yang kita baca tadi. Bila kita Allah beri hikmah, barulah Allah masukkan kasih sayang kita kepada Allah. Bila ada kasih sayang kepada Allah, ketepatan tutur kata, ketepatan kita berfikir, ketepatan kita beramal akan berlaku. Pasal ada hikmah, barulah Allah bagi rahmat tadi. Maka kesan daripada infak yang sempurna tadi, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia akan menghapuskan sebahagian pada dosa-dosa kamu. Bila Allah hapus, wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kamu kerjakan Allah maha khabar, maha mengetahui. Allah tahu apa yang kamu amal, apa yang kamu buat, ikhlas atau ikhlas, kamu menyakitkan hati orang, tak menyakitkan hati orang, Allah amat-amat tahu benda ni. Maknanya kena jaga sangat untuk kita menyakitkan hati orang ini amat-amat besar, amat-amat besar dia punya kemusnahan dia. Pasal tak terima amalan kita. Kena cuba batu senyum itu sebahagian daripada sedekah. Maka kita kena ubah lah. Kita kena kalau boleh cuba orang semua suka kita. Jangan sikit menyakiti hati orang. Itu kena kalau nak beramal dengan jangan infak ini, jangan menyakitkan hati orang, jangan ungkit-ungkit atas infak yang kita buat. Kalau tidak, sia-sia. Bila sia-sia, Allah kata, aku akan tukar daripada pahala kepada dosa. Itu masalah kita. Tapi kita syok sendiri, okey dah aku ni. Itu kita rasa kita. Maka akhirlah hari ini, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah amat mengetahui apa saja tindakan yang kamu lakukan. Sama ada kamu ikhlas ataupun kamu menyakitkan hati orang, Allah maha mengetahui setiap tindakan kamu dalam urusan seharian kamu. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.